Anda bersama dengan Vid Daily. Hari ini kami berada di Selera Mangkuk Tok Wan yang terletak di Bandar Indra Mahkota 5 di Kuantan Pahang ni, sebab kita orang nak perkena dia punya patin tempoyak klepot dan juga pais bakar. Nak tahu padu ke tak? Jom ikut saya. Okey, inilah dia patin tempoyak klepot yang saya cakapkan tadi. Tu dah sampai dah bau tempoyak dia tu. Saya ambil bahagian kepala dengan bunga kantannya, dengan daun kesumnya. Tak sabar saya nak rasa. Pekat kuah dia. Dia punya masam-masam tempoyak dia ni. Aduh mak ai. Ada rasa pedas-pedas juga. Cantik lagi ikan patin dia ni. Mereka cakap mereka ambil ikan patin ni daripada Temelloh. Makan sekali dengan nasi kan. Nampak dah cili-cili dia orang gunakan ni. Rasa ikan ini memang fresh dengan rasa manis-manis ikan patin ni lagi. Payah sangat. Keluar dan angkat terus. Pakai tangan terus. Kepada orang Kuantan yang nak makan patin Temelloh yang pure, tak payah pergi jauh-jauh, boleh datang sini makan. Main padu gila. Okey, kat depan saya sekarang ni ada pais bakar, patin goreng dan juga pucuk ubi masak tempoyak. Dia punya tempoyak ni melimpah ruah. Memang syadu Dia punya ikan ni memang sangat-sangat lembut dan dia punya rasa tempoyak ni tadi ada pedas-pedas dia, ada punya masam-masam ni memang perfect dia. Saya rasa patin goreng ni pula, bahagian luar dia crispy, lembut lagi ikan dia. Memang layan betul. Tak lupa pucuk ubi masak tempoyak ni. Kalau anda datang lambat, confirm habis. Dia masak sekali pucuk ubi tempoyak ni dengan petai dan juga terung pipit. Rasa tempoyak dia memang perfect. Dengan gabungan pais bakar dan juga pucuk ubi masak tempoyak ni, memang buatkan hidangan ni padu gila babe. Memang pure ni, orang Kuantan kena try. Kalau datang petang-petang sikit, anda kena cuba laksa ikan sekok dan juga air jagung aiskrim dekat sini. Dia punya kuah laksa pekat dan cukup rasa. Untung orang Kuantan ada tempat makan best macam ni.